Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberi kepada kita hidayah dan petunjuk untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Semoga kita semua mendapat keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Dan berilah peluang kepada kami untuk sampai kepada Ramadan Mubarak pada tahun ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan Isra dan Mi'raj. Di antara lagi tanda-tanda yang Nabi SAW tengok, yang Allah Ta'ala saksikan, beri saksi pada Nabi SAW, golongan yang menyiap atau memakan kulit sendiri. Dia siap kulit dia, lepas tu dia makan pula. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan berkenaan dengan peristiwa ini. Summa nazartu fa idza ana biqaumin yuhzar min juludihim wa yuraddu fi afwahihim summa yuqal qulu kama akaltum ila al-akhir al-hadis. Kemudian aku melihat satu golongan dan disiap kulit mereka, siap kulit, cepur kulit, siap kulit pada tubuh badan sendiri, dan dimasukkan kulit mereka ke dalam mulut mereka. Siap kulit, makan dia pula. Setelah itu dikatakan, makanlah seperti mana kamu semua telah makan. Makan macam mu makan nasi, macam mu makan kerupuk, makan. Aku tidak senang dengan sesaan mereka itu. Nabi rasa gelisah. Benda ni, kaum benda ni, siap kulit makan pula. Makan kulit sendiri. Kalau ada, kita tengok dalam TV, ada orang makan orang, ni makan diri sendiri. Aku bertanya, Nabi tanya, siapakah mereka ini wahai Jibril? Wah, mana ni? Jibril menjawab, mereka ialah kaki mengutuk dan mengaibkan orang lain, yang memakan daging manusia dan mencela maruah mereka. Hadis riwayat Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari. Maknanya orang yang suka mengutuk orang dan suka mengaibkan orang, balasan akhirat lagi yang Allah Ta'ala tunjuk pada Nabi, siap kulit, lepas tu makan diri sendiri.
duduk saja, tak ada benda nak cakap, tak berzikir, tak ngaji Quran. Ini nak cakap orang, lepas tu nak haidkan orang. Aku bukan nak mengopak ni, kata dia, tapi kita nak kabur-kabur orang je. Buat lepas so, ada lah jenis gini. Cerita ke orang aku cerita ke musa orang padahal habis kampung orang tahu. Jangan cerita ke orang, aku kabur ke musa orang je. Ayat gini, padahal dia dah kabur, tahu belaka dah, yang kan kita kok, yang kita seorang je tahu, padahal orang lain pun tahu juga. Depan kita cakap orang, kata orang ni, depan orang ni pula cakap kita pula. Orang jenis gini jaga-jaga, hari kiamat lagi makan diri sendiri yang kaki mengutuk orang. Nampak orang ni tak depan, kutuk orang tu. Allah gemuknya makan kenapa. Tak. Gemuk tembok. Dan ni musim kedua kahwin. Tak. Dia pergi kat orang nikah kahwin. Dia pergi tengok pengantin. Tengok pengantin lelaki, tengok pengantin puang. Awak aku tengok tak sabar langsung. Orang lelaki kau hitam betung, kau puang awak putih, kau sabar langsung macam anak hijau anak lagi. Kalau puang gemuk orang lelaki tu betul tu. Tengok awak puang awak gemuk tembok, kau puang keruh kering. Mulut tu saja. Jodoh orang dah, tak kira gemuk ke, putih ke, bukan mata mung tengok, mata tu lelaki dia, mata bini dia tengok. Orang puang muda, orang lelaki tua, dia kata kena bomoh. Tak. Jadi dia kata kena bomoh, dia kata gila hata ni. Nikah orang tua-tua pun 2-3 hari lagi mati lah tu. Nak kata pulak dah. Mulut dah dia. Puan tua, orang lelaki muda, dia kata minum air nasi, makan nasi kakang. Macam duduk saja mulut duduk saja. Salah habis orang. Orang gini makan diri sendiri hari kiamat lagi. Ambil kulit sikit, orang makan sedap belaka, dia makan kulit dia. Golongan yang memakan bangkai. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan berkenaan dengan peristiwa Isra'-nya. Kata Nabi, kemudian aku melihat satu golongan yang berada di atas alas makanan. Di atas tikar lah. Tikar makan. Kain seperah. Kat seperah. Kain seperah. Jadi tak ada dah pakai kain seperah. Dulu-dulu kau apa kain seperah. Macam-macam corak ada kain seperah. Dan ni makan kalau tak boleh surat sejik kau, ambil lah seseorang belakang buku siap. Dulu hidang seseorang makan berhidang. Dihidangkan. Makan berhidang ni sunnah Nabi. Makan ramai-ramai berhidang makan. Makan ramai-ramai. Dan bila hidang makanan pula, antara sunnah Nabi, Nabi ambil makanan yang paling dekat dengan Nabi. Bukan puasa lagi, ambil makanan yang dekat dengan kita. Dah, orang dekat sekali kita ikan kering, ambil ikan kering dulu. Lepas tu bawa ambil kuah, ambil sunnah. Sebab bila kita makan ikut sunnah ni, ada keberkatan, ada berkat.
Dihidang di atas alah tersebut daging panggang seperti daging terbaik yang aku pernah lihat. Nabi tengok, oh ada daging panggang, lah ni. Nabi suka makan daging bakar, peha kambing. Dalam istilah dah sebut peha, dia sebut tangan. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kambing ada 4 kaki. 2 hari depan tu dak panggil kaki, dia panggil tangan. Dan mazhab lain panggil kaki belaka. Sebab di sana ada keluar hukum fiqh. Kan Nabi katakan janganlah mu ni kalau turun sujud macam unta. Unta turun dah tangan dulu. Dah kita dah buat ustaz air lutut sakit, turun tangan dulu. Ada masalah. Tak. Jangan turun tangan dulu. Turun lutut dulu. Baru turun poh tangan. Dah kalau orang dah boleh kena tukar tangan dulu. Dah apa lah. Uzur. Sebab ada hukum keluar. Maknanya tak barang lah. Hukum fiqh Islam ni kuat kira belaka. Padahal kita tengok, Allah, kaki kambing pun nak balah. Hak mana tangan, hak mana kaki. Jadi malam ni boleh tahu dah. Hak depan tu panggil tangan, hak belakang panggil kaki. Dan Nabi suka makan peha kambing tangan, hak depan, hari depan Nabi suka makan. Bakar, Nabi suka bakar. Dan ada juga Nabi ni suka makan tangan kambing tu, dia bakar. Lepas tu dia peracuk, ramah halu-halu. Lepas tu ambil roti apa ni, roti kerah. Roti kerah macam roti canai tu, lempel macam roti canai tapi kerah. Lepas tu alik-alik pokok banyak lah roti gitu. Ramah roti tu. Ambil daging kambing racun, tabur. Lepas tu ambil sup kambing, cuak. Tu gaul. Ni antara Nabi suka makan. Makanan Nabi suka. Nabi tengok pada malam tu daging comel lah, daging panggang, tanpa disangka ada bangkai di sekeliling mereka. Ada daging comel panggang, ada pula bakar-bakar bangkai. Lalu mereka meninggalkan daging itu dan mereka pun pergi kepada bangkai-bangkai tersebut dan makannya. Pelik ni. Daging comel panggang molek dah makan, lagi makan bakar. Golongan benda pula ni. Lalu aku bertanya Jibril, siapakah mereka? Jibril jawab, mereka ialah penzina yang pergi kepada apa yang Allah Ta'ala haramkan ke atas mereka dan meninggalkan apa yang Allah halalkan kepada mereka. Bini ada, tapi dia cari orang puang, cari pelacur, berzina. Hari kiamat lagi makan bakar lah orang jenis gini ni. Itu antara peristiwa yang Nabi tengok dalam kisah Mi'raj. Nabi naik ke langit. Antara sesaan lah. Di sana ada juga cerita-cerita yang masyhur yang kita pernah dengar, tapi cerita itu adalah palsu. Tak ada asal. Contohnya, Nabi membaca tasyahud ketika di Sidratul Muntaha. Nabi baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah.
pernah dengar cerita ni tak? Tapi cerita ni adalah palsu. Orang yang berbohong ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, tepohlah tempat duduk dia dalam neraka. Nabi tak kata, dia kata. Pada mana yang dia pula. Langit pertama daripada tembaga, langit kedua emas, langit ketiga perak. Itu semuanya adalah cerita bohong belaka. Tak pasal-pasal nak kita tengok benda kita buat tanam. Nabi dilarang membuka capar ataupun selipar ketika tiba di Sidratul Muntaha. Adalah palsu juga. Cerita dekat. Kita sambung kitab kita. Kau ya buat kitab tau. Tak awak. Tak ingat ada. Kata pengarang Hafizahullah Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surat 182, selamat pulang di waktu paginya. Habis dah cerita pengembaraan Nabi daripada Isra, perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, daripada Masjid Aqsa naik ke langit, jumpa dengan Allah Ta'ala, pergi melawat situ, dan beberapa peristiwa yang Nabi tengok. Dapat perintah solat. Lepas tu Nabi pun turunlah. Turun pagi tu ada Mekah dah. Ada Mekah. Selamat pulang di waktu pagi. Apabila peristiwa penting ini diberitahu kepada orang ramai, maka orang-orang musyrikin melonjak-lonjak bagi mendusta dan mempersendakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi dah sampai di Mekah pagi tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita kepada kaum Quraisy nak khabar benda yang berlaku. Mendengar cerita itu, kaumnya bertambah tidak percaya dan semakin menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awak mengaji pula. Tak. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia menceritakan bahawa ketika malam aku diisrakan dan pagi harinya aku berada di Mekah. Pagi ada Mekah, malam Isra'. Lalu Abu Jahal lalu tengok, mana ni Muhammad, mu ni menu ada cerita best ke? Abu Jahal, mari nak awak mengaji. Ada cerita best ke nak khabar ni Muhammad? Lalu Nabi SAW pun kata, sesungguhnya aku diperjalankan malam tadi. Malam aku pergi jalan malam. Pergi dua mana? Abu Jahal. Aku pergi ke Baitul Maqdis. Pergi Baitul Maqdis malam. Pagi ni ada sini. Pagi ni ada sini. Baik, kita sedap ni Muhammad. Mu tunggu kejap. Aku nak pergi kumpul orang. Awak ngaji. Tak? Orang hok beriman pun tangan atas dahi, pegang pipi, kata habis dah kita hari ni. Orang hok beriman, iman dia gogeh bila dengar cerita Isra' Mi'raj ni, murtad, keluar daripada Islam. Kalau kita nak duduk zaman Nabi, tak ada sedaknya hidup zaman Nabi. Kok kita jadi Nabi kok hidup zaman Nabi. Sedap. Dia berkata, kemudian pada waktu pagi ini engkau telah berada di tengah-tengah kami. Abu Jahal kata, dah pagi ni berada sini.
Orang lain pergi lama jamang 40 hari 40 malam daripada Mekah ke Baitul Maqdis di Palestin. Tiba-tiba mu kata mu pergi sekejap malam mu pergi. Oh sedap mamak cerita mu tunggu kejap. Dia berkata, Abu Jahal kata, jika aku memanggil kaummu, apakah engkau akan menceritakan hal itu kepada mereka? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Ni kalau aku pergi panggil orang ni, aku kerah orang suruh mari dengar cerita ni, mu mana Muhammad? Mu cerita lah macam awak mu cerita ke aku ni. Ada apa lah? Mu pergi panggil. Abu Jahal nak berakak. Lantas dia memanggil Abu Jahal pun pergilah panggil. Wahai sekalian Bani Ka'ab bin Lu'ail. Maka orang ramai pun berdatangan hingga sampai ke tempat kedua mereka. Mari Nabi masa ni duduk dekat dengan Kaabah. Kemudian Abu Jahal berkata, ceritakan kepada mereka apa yang engkau ceritakan kepada aku tadi. Aku pun belaka dah ni. Ceritalah Muhammad, macam kamu cerita ke aku tadi tu. Maka Nabi SAW menceritakannya kepada mereka. Mendengar hal itu, sebahagian mereka termangu, nengung, dan sebahagiannya meletakkan tangannya di atas kepala kehairanan. Buat tangan atas kepala. Kau nengung ada buat tangan atas kepala. Mereka berkata, apakah engkau mampu menyebutkan pada kami sifat-sifatnya? Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang mufakir Islam daripada Mesir, ulama besar. Katanya, adakah kamu fikir, kata Muhammad Al-Ghazali, orang yang mengingkari penurunan wahyu ke bumi akan percaya kepada wahyu yang diperolehi dari langit? Kamu terima wahyu, Nabi terima wahyu belum ni orang tak percaya, kata penyihir sihir. Tiba-tiba Nabi kata naik langit malam dan terima wahyu secara langsung. Tentulah tidak sama sekali. Mereka bersegera berkumpul untuk mendengar berita yang menakjubkan itu. Kekufuran dan keraguan mereka terhadap risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah teruk. Makin orang tak percaya, kau tak percaya. Muhammad ni sah dah gila dah. Masa apa orang pergi 40 hari 40 malam, mau pergi semalam mak. Tu Nabi dak khabar pergi naik langit lagi. Baru pergi ke Masjid Aqsa baru. Ada yang mencabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu tentang sifat-sifat Baitul Maqdis. Ada pula tanya, dah kalau betul lah Muhammad mau pergi ginilah. Sebab ada di kalangan orang-orang duk Mekah ni pernah pergi, pernah bermusafir ke Palestin, pernah pergi ke Masjid Aqsa ni. Lalu dia tanya, antara orang yang pernah pergi ke Masjid Aqsa ialah Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ni orang apa benda ni yang memberi suaka, memberi perlindungan kepada Nabi masa dalam peristiwa Nabi balik daripada dakwah ke Taif. Mut'im bin Adi, dia beri suaka, beri apa ni perlindungan. Dia ni pernah safar ke Baitul Maqdis. Dalam hadis riwayat Ummul Hani ni sepupu Nabi. Sepupu Nabi. Ada orang kata Nabi ni jatuh hati ke Ummu Hani. Tak, Nabi syok
ke Ummu Hani. Nabi nak ke Ummu Hani, tiba-tiba Ummu Hani tak mahu ke Nabi. Ini adalah cerita pelawak. Ada ustaz dalam TV cerita mengarut-mengabang gini. Pupu Nabi, hadis riwayat Ummul Hani. Mereka kaum Quraisy bertanya kepadanya, berapakah pintu tersebut? Tanya pintu Masjid Al-Aqsa tu berapa utir Muhammad? Apa dia nak tanya kita duk mari surah berapa ni nak minggu. Aku dah bilang lagi pintu berapa keping sini ada. Pikat berapa ada, pintu ada berapa, cermin ada berapa. Habis tanya belaka. Tiang pun tanya. Tiang ada berapa? Kalau mugi sungguh Muhammad malam wayak, pintu ada berapa pintu? Tiang ada berapa utir? Nabi kata aku dah pergi tengok benda gitu. Tak? Nabi dah tengok. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan fajallallahu li Baitul Maqdis. Lalu Allah menampakkan kepadaku Baitul Maqdis dengan jelas sekali. Nabi ambil, Allah Ta'ala tunjuk pada Nabi Baitul Maqdis duduk depan Nabi. Dan Nabi boleh jawab belaka. Tiang ada berapa, tikar ada berapa, dinding aku mana, warna apa, Nabi khabar belaka. Dia tanya ni, dia buat nyek-nyek ngaji. Tanya orang panggil, tanya awak mampu. Bukan nak tanya sangat, tanya awak mampu. Ada ke? Tanya soalan awak mampu. Bukan tanya nak tahu. Ada orang tanya nak tahu, ada orang tanya nak mampu kan. Bila dia jawab ayat tu, ingat kan gede bodoh mui. Gitu kan. Macam-macam. Dan Nabi boleh jawab belaka. Sutir Nabi jawab. Lalu dia kata, sah Muhammad ni ahli sihir. Kata tak? Jawab yang betul tepat belaka. Dia kira dia tak kira. Bukan dia kira. Tak sabar je duk kira. Tiang ni berapa, tiang ni kita pergi mana-mana hak kita bahagi suka pergi pun tak kira. Tak. Dalam riwayat tersebut ditambah seorang lelaki di antara mereka yang hadir berkata, apakah engkau melewati rombongan kami di tempat ini dan ini? Mu ada nampak tak rombongan dagang? Masa mu pergi ke Baitul Maqdis, mu jumpa tak rombongan dagang aku? Masa tu balik sampai dah Mekah malam. Ada nampak, ada jumpa dekat tengah jalan. Macam kita ada lah, kata kita nak pergi kota baru, mu duk jerembong aku malam. Nampak, ada nak nampak kereta aku mari takning. Gitu lah. Kita bukannya cek kereta orang, sutir lalu. Ni tanya ni. Ada jerembong, ada nampak tak? Nabi SAW bersabda, benar demi Allah, aku mendapati mereka kehilangan seekor unta. Ya, aku nampak. Tengah-tengah rombongan mu jalan tu, unta mu terlepas seekor. Dah ada unta mu tu patok kaki. Nabi boleh jawab selesai. Tak? Itu jawapan dia kata, Muhammad ni sihir ni, tahu belaka ni. Tak, dia orang jawab tak. Mu tanya. Lepas tu bila orang jawab, mu kata sihir pula. Panggil kaki spin. Gini ya. Tak. Kaki spin. Orang kata gini ya spin kau ni. Bukan zaman ni kaki spin zaman zaman biar dah kaki spin. Hari ni dia ulang je. Kaki spin hari ni, kaki spin zaman Nabi, ulang tula je. Tak. Pasal gari masa basuh je spin. Beritahu kepada kami tentang jumlahnya dan berapa orang pengembalanya.
Dah mu lalu tu Muhammad menampak unta tu patah kaki, unta hilang seekor. Dah berapa orang semua kali rombongan tu? Tanya pula. Berapa orang dalam rombongan tu? Tak siapa nak cara dia lagi ni tau. Tanya belaka. Tapi Nabi boleh jawab. Nabi boleh jawab dengan pertolongan Allah Ta'ala. Cuma Nabi kata, aku tidak sempat menghitung jumlahnya. Kemudian baginda berdiri, lalu didatangkan, diperlihatkan kepadanya unta, dan baginda menghitungnya serta mengetahui jumlah pengembalanya. Tengok unta, kalau seekor unta, berapa orang naik ya unta seekor? 2 orang. Kalau unta ada barang, seorang aja. Tahu. Tunjuk unta. Jadi bila tengok unta, Nabi ni ada pengalaman pergi berdagang. Boleh teka, boleh agak lalu berapa orang dalam rombongan tu. Tengok unta berapa ekor dia. Rombongan boleh teka dah. Nabi SAW khabar kepada kaum Quraisy, ia berjumlah sekian dan sekian. Di antara pengembalanya ialah fulan dan fulan. Nabi sebut nama pula. Maka ternyata benarnya seperti yang Nabi SAW kata. Ibnu Abbas berkata, ada yang bertepuk tangan bila dengar cerita ni. Tu bagai. Kau geng keren dah Muhammad. Sukaan pula dia. Dan ada juga yang meletakkan tangan di kepala mereka, merasa hairan. Tangan kepala, hairan rasa. Orang yang iman dia nipis, gacor, keluar daripada Islam. Orang yang iman kuat, macam Abu Bakar, makin kukuh, makin mantap. Dikisahkan bila Abu Jahal ni dengar dah cerita ni, dia pergi Abu Bakar. Abu Bakar, malang kawan mu kata dia pergi ke Baitul Maqdis. Lepas tu pagi ni dia ada sini. Percaya tak? Abu Bakar tanya, dia khabar gitu ke? Abu Jahal kata, dia khabar gitu. Khabar itu ke aku? Mudah percaya murid tanya. Abu Bakar kata bukan setakat dia kata dia pergi ke Baitul Maqdis malam. Kalau dia naik langit pun aku percaya. Dalam peristiwa lah Abu Bakar digelar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Habis dah cerita Isra' Mi'raj kita. Cerita ni orang hak ada iman, dak gogeh makin kuat. Orang hak iman nipis, murtad, keluar jadi kafir. Orang kafir musyrikin pula, musyrikin kohor teruk jadinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan yang begini rupa memberi kelebihan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu apabila beliau dengan tegahnya menyatakan, demi Allah, kalau dia memberitahu kepadaku apa yang berita yang datang dari langit ke bumi di waktu malam atau siang, aku tetap mempercayainya. Imam Abu Bakar ni, kalau timbang dengan iman kita seluruh manusia datang ke bumi ni, berat lagi Imam Abu Bakar. Ada gogeh sikit, kuat iman. Kita hari ni nak naik ke bulan, nak naik ke planet Maghrib, macam-macam baju pakai. Harga baju angkasawang tu berapa juta seset. Kalau ikut akal, ikut logik saya hari ni, memang tolak mentah-mentah lah cerita Isra' Mi'raj ni. Lepas tu golongan etis, orang tak ada agama, golongan liberal, sekular ni, ragu-ragu dengan cerita ni. Ragu-ragu. Dia kedok ni.
boleh naik langit dengan nak makan apa kapal angkasa, dengan tak ada topeng udara, oksigen tak ada. Dengan pendirian ini, pendirian Abu Bakar, memang kena pada tempatnya Allah mengurniakan gelaran As-Siddiq kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang mana gelaran ini akan disebut sehingga hari kiamat dan menjadi contoh sampai bila-bila. Pakat gelaran yang Allah Ta'ala beri pada Abu Bakar. Orang ingat sampai hari kiamat dia pakai gelaran ni. Tan Sri, Datuk Sri, Datuk Rating, Pak dalam kubur ada dah. Dah. Oh, Tok Imam baca telekin dah sebut dah Datuk Sri, Tan Sri tu. Malaikat muka nakir kau nak layang. Ulama-ulama dulu hok berjasa kepada agama, nama dia sebut sampai ke hari kiamat. Sampai ke hari ni orang sebut. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, nama ni dah mati, beribu-ribu tahun dah mati. Tapi nama dia orang kenal, orang ingat sampai hari ni. Kita kalau mati hari ni, habis-habis lama pun pula orang ingat kita. Lepas tu tak ada dah. Tak ingat dah, dah ingat. Dah. Di mana martabat As-Siddiq itu hanya dicapai oleh siapa yang mempercayai Allah dan Rasulnya dengan berpegang kepada sifat-sifat kesempurnaan Allah dan sifat-sifat kemuliaan Rasulnya yang mengatasi ukuran akal fikiran semata-mata. Kalau mikir akal memang tak percaya lah. Tapi Abu Bakar ni ia berpegang kepada sifat Allah Ta'ala yang berkuasa, yang berkehendak. Yang Allah Ta'ala kata kum fayakun, jadi maka jadilah. Tak ada mustahil bagi Allah Ta'ala boleh buat. Bila kata-kata gitu, dia kata gini pula, dia kata dah apa lah kita doa ke Palestin sampai hari ni Israel gagah. Dah. Dia nak spin aja ni. Sebab benda yang pertama sekali Allah Ta'ala nak beri pahala besar berpanjangan dan pahala syahid kepada orang Palestin. Yang kedua, Allah Ta'ala nak uji umat Islam, nak uji kita semualah. Uji kita. Orang hak dekat, hak berjiran dengan Palestin, benda sumbangan dia. Ujian untuk jiran-jiran pula. Kita hak jauh ni benda pula. Ada harta, boleh beri derma, sayang ke tak, ujian pada kita. Doa ke tak. Allah Ta'ala buat sesuatu tu bukan sia-sia, ada hikmah belaka. Kalau kita beri sumbangan, Allah Ta'ala berikan ganjaran besar. Sumbangan untuk jihad fi sabilillah ni Allah Ta'ala ganda 700 kali ganda. Kalau sumbangan untuk buat sekolah, buat madrasah, buat surau masjid, Allah Ta'ala ganda 10 kali ganda. Bantu orang miskin, bantu anak yatim 10 kali ganda. Sebab apa? Sebab buat masjid tu nampak cakap sejid depan kita. Nampak nak minta sumbangan awak surau ni. Nampak surau. Minta sumbangan orang miskin ni. Nampak orang miskin susahnya dia. Tak. Tapi juang berjihad fi sabilillah ni barang nak nampak. Menang ke kalah ke dah tahu. Lepas tu Allah Ta'ala beri ganjaran 700 kali ganda. Orang buat keluar duit 10 ya, 20 ya, 30 ya, ganda 700 kali ganda. Bantu orang yang berjihad fi sabilillah. Isra dan Mi'raj mengandungi hikmah yang sangat besar.
Seperti setakat tu lah orang faham. Serajuk lagi. Tajuk hikmah Isra' dan Mi'raj. Kita sambung minggu depan pula. Wallahu ta'ala alam. Apa yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejap air serasa.